Salam guys. Hari ni repeat. Semalam aku strike, entah apa puaka apa lah tarik. Aku pun tak tahu. Tak boleh nak land man ikan tu. Memang nekan sampai ke dalam. Tapi sama, jangan serik. Aku pakai set UL. Tapi kali ni aku pakai taktikal baru, Carolina rig plus dengan bulu, untuk mengelakkan kecukaian. Pakai macro jig atau pakai giwang, bila cukai terasa mat. So untuk elakkan kos sejak aku buat kira-kira ni, untuk elakkan cukai, aku pakai Carolina rig je lah. Bulu kau nampak ada tanda macam ada mata dekat bulu kan, tekan kan. Tu ada bulu, belakang ada mata, batu, pasangan snap. Simple je. Korang baca dekat TikTok cara-cara pakai Carolina rig, memang sempoi. Okay, macam biasa kita pergi spot viral. Let's go. Spot teratai, tengok lubang-lubang. Malah aku tengok banyak je PB yang saiz-saiz dalam 10cm main dekat teratai ni. Banyak gila. Dia tengah kejar apa patung ni. Nampak tu, ada berada tengah buat casting. So spot ni spot viral tu. Recently ni lah, memang viral. Ramai je yang up dekat TikTok strike. Mega-mega juga aku update dekat sini. Semalam aku ada jumpa pakcik tu, dia dapat dalam saiz 45cm lah, tak silap aku. Solid mat. Itu kalau tarik pun macam cak si kakak pun. Ok, jom tak apa, kita try lah. Aku berjalan ni mengah ni duk. Ok, jom kita turun jap. Wish, merisaukan. Aku risau sikit lah tempat sini. Sebab dia sebab dia banyak teratai lah. Tapi tak apa, lawan tetap lawan. Kita try. Tak cuba tak tahu. Okay, semua dengan setup sama, ultralight. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cari aku punya ni. Sebab semalam ada aku tak tahu apa tarik aku punya ni. Habis mat. Aku ni tali pun termasuk alam. Ada ketuk mat. Ada ketuk duk. Itu petanda baik. Dia kalau ada ketuk, maknanya petanda baik. Ui, bosor lah nak. Apa ikan apa? Bandaraya lah. Ada ketuk duk. Sumpah, aku tak tipu. Aku masih ingat lagi ketukan PB ni. Hilang sekejap. Segar mata aku sekejap. Okay, kita baling tengah sikit. Biasa mega-mega duduk tengah. Macam diorang tu kalau kau tengok kan, diorang pakai popper, belakang letak bulu tau. So dia macam top water juga. So untuk ikan culas, dia akan pakai teknik ni. Tak lekat lah. Asam tu kuat dah mi tu. UL kau tak boleh nak tarik, tak boleh nak kuat sangat drag. Tu spot ni dah viral tu. Banyak kat kasut-kasut sini. Dia kalau ikutkan tak boleh mancing sini sebenarnya. Tapi dia kata apa, yelah, di BKL pun kerja office apa kan, 85. So Memang tak kacau kat After 5.
Ya Abang Long tu. Tonton semalam ambil aku punya giwang tu ni tak? Ni lah. Nampak tak? Abang Long. Abang kawasan. Santai dia punya puak dia kot. Santai dia kot. Tapi water kan Sak cakap masa dia nekan ke dalam. Selalunya biawak dia akan nekan ke bawah. Dia nekan ke atas. Jarang lah biawak nekan ke bawah. Maksudnya nekan ke atas. So, aku tak tahu lah binatang apa. Takkan sekali je miss call. Bagilah belanja lebih sikit. Dia sekali dit ni lah. Oh tu. Alamak miss call lah mat. Apa masalah kau ni? Besar sangat ke mata kilnya? Alamak, rasa tu. Sumpah rasa. Dia punya tarik tu menggoncang jiwa dan raga. Rasa tu. Dia nak bulu lah. Dia nak bulu sis. Kuat dia makan bulu ni. Kuat dekat dia amat. Dia balas. Oh kecil ke apa tak kena mata kail lah. Sebab aku pakai single hook. So bila single hook ni chances tu dia kurang sikit lah. Mana duk? Mana? Ui. Oi. Kali ni aku tak bagi duk. Aku set dulu elok. Alamak ni aku tak suka ni. Kena duk. Keluar lah. Aduh, dia masuk ke reba ni. Dia masuk ke reba dia tak suka ni. Alah dia. Aduh. Dia masuk ke reba ni. Dah mak. Ya Allah. Besar tu. Sumpah. Janganlah, aku dah puas lah semalam kena. Taubat lah. Aduh. Alhamdulillah. Dah nampak ikan. Yang penting nampak ikan tu penting. Kalau tidak macam semalam tanya mat. Ya Allah.
Oh, oi, oi. Oi. Okey, okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Alhamdulillah. Oi. Alhamdulillah. Alamak. Alhamdulillah, aku rasa ni semalam yang Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Bosok siap. Besar. Yeah? I know. Usually I catch and release just for fun. Yeah, you take some footage, a picture, then I release. Because this kind of fish, huh? They will not die. No, nah. But you cannot take too much time lah. Yeah. Yeah, thank you so much. You enjoy. Tengok guys, besar mat. Korang tengok. Okay, alright, good fight. Thank you for the fight, guys. Thank you for the fight. PB aku rasa dalam 40 cm ada kot. 40 cm sangat. Okay, thank you for the fight. Okay, bye-bye. Okay. Alhamdulillah. Aku kena semalam duk game, sumpah. Tapi aku tak tahu lah, semalam tu macam nekan dia macam lain. Tapi hari ni landed lah yang penting. Bapak. Adrenalin siap. Oh my god. Okay guys, okay, sambung. Satu je. Tak nak bagi yang lain dia. Dia dah rasa sikit lagi satu. Banyak dekat bawah ni. Ada. Alah. Alamak. Ya Allah. Aduh, lecet guys, lecet guys, lecet. Aduh, lecet pula. Aku pula tak tahu apa kesilapan. Lecet lah guys. Tak apa. Dia. PB ni dia bukan macam ikan siakap ke ni tau. Kalau dia lucut, kalau kena matail, kadang-kadang ada mata kail lagi kat mulut dia. Dia makan. Kalau makan dia makan. So PB dia lain sikit. Betul kocak. Dia tu mungkin dia, mungkin tak. Macam dia, macam tak. Malu pula dia tu kena cakap tu apa. Tak lapia apa. Oh tu tembak. Ush. Tapi ni yang kacau-kacau ni biasa lebih kecil. Dia yang saiz kecil. Kau nampak? Kena kejar dia. Dia tu. Alah. Miss call lah. Depan ni je.
Kau rasa tu dia punya dededededed. Betul lah thrill. Uish, apa tu? Ikan apa tu? Oh, ikan ikan lampam kot. Macam putih. Lampam. Ada orang ni suka mancing pelampung. Syok lah. Thrill lah. Dia rasa dia feel the thrill lah. Feel the thrill dia. Yang meletup-letup ni aku rasa PB. Sebab gaya dia nangkap kan. Taruh dia narik. Kita kas. Jangan give up. Ada je ikan ada. Tak, aku tengok semalam tu brother tu dapat saiz bukan 45 cm macam tu lah. Aku rasa kecil lagi sikit. Cakap wah, ada punya. So aku rasa macam nak repeat balik. Pasal semalam pula aku kena bully dengan apa puaka apa lah. Lagilah buatkan aku lagi nak repeat tempat ni. Sekejap nas-kas. Kita pergi ke tempat lain, spot lain. Benda ni dia kau kena try and error lah kan. Cuma tu lah, bila kau masuk spot yang heavy carbo macam ni, ya memang betul kau nak main ikan yang kecil kan. Kau nak main UL. Tapi sebabkan spot macam ni, dia akan memberi cabaran yang besar lah kepada kau lah. Tak apalah, macam tadi kan, rezeki kan. Ikan nak makan, satu rezeki. Ikan nak landed pun consider rezeki. So banyak rezeki yang kena dicari. Bukan satu rezeki je. Oh ya Allah. Kas jauh dah tengah. Aku kas jauh ke tengah sebab aku boleh target kata range yang banyak sikit lah. Kita tukar spot agak kalau spot ni dah senyap kan, dah tak ada, kita tukar spot ke tempat lain. Last, kat sini last. Agaknya spesies ni dah beranak penak kat sini. So nampak besar man. Apa dia? Ini tu bawah dia merah. Tak dia ambil apa bawah air atas saya kan.
11 kita tukar sana. Tamak. Tapi sumpah besar gila. Aku tak tahu. Tapi aku nampak badan dia bawah dia macam merah. So kalau merah tu most likely PB lah kan. Tak tahulah, patin ada juga yang bawah badan merah kan. Karen mat kena dengan kalau kena tu lagi besar. Dia diet diorang ni, diet pula waktu makan diorang ni macam ni lah. Waktu tu macam ni, awal pagi dengan dah nak kata ke senja lah. Ni adalah waktu-waktu diorang makan lah kita. Tapi pagi kebiasaannya lebih kuat lah. Ikut pengalaman peribadi aku lah. Ni bukan kata nak ngajar, tapi kata mengikut pengalaman peribadi. Ikut pengalaman peribadi aku, ketuk pagi lebih kuat daripada ketuk petang. Kita lah sakas ke sana. Mana tahu sana ada mega. Aku try nearer ni. Kalau masuk pos samai ni pening aku. Selalu aku akan cari yang kawasan kan ada macam lorong je ni tau. So, bila nak landkan ikan sedikit mudah lah. Kena. Makan. Kau jangan ke sini, kau jangan ke sama. Ui. Oh, ini kecil sikit. Alhamdulillah, landed. Alhamdulillah. Mantap guys. Alhamdulillah. Tak jadi aku nak tukar spot. Alhamdulillah. Sabar. Aku nak lepaskan, sabar. Aku nak lepaskan kau, sabar. Okey, dah lepas dah. Alhamdulillah. Tengok guys. Hello. Besar mana? Besar kaki aku kot. Hello. Si raja ikan. PB. Tengok. Wap. Okey. Ya, aku lepas. Sabar. Ya, aku lepas. Sabar. Aku lepas. Ya, sabar. Ambil lepas dulu. Okey, bye-bye. Gigil mat. Alhamdulillah. Okay guys. Bagi aku ambil nafas sekejap. Okay, mari sambung. Aku dah cakap dah, time aku nak tukar spot, time tu lah dia nak bagi. Alhamdulillah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia boleh tahan ni juga. Aku pun tak faham kenapa dia orang suka makan. Mungkin dia orang pandai adjust kot. Bau dah hanyi tu. Sumpah aku cakap kau, bau dia hanyi gila. Tapi tarik dia memang tak relax.
Dia pergi dum. Tak ingat dunia mat. Dia ala-ala siakap juga kalau naik ke atas dia akan terbang. Dia ala-ala siakap juga. Tengok logat dan leader aku okey tak. Kau tahu leader ni aku pakai Seahawk 40 pound tau. Aku buat main siakap ke tak guna leader. Aduh. Tak jadi aku tukar spot tu. Okey lah. Last lepas ni tukar spot. Aku tukar spot lepas ni. Cari spot yang lebih. Kata alamak. Oi, miss call. Ada miss call. Tu cakap dia, kalau nak tukar spot ada je nak menyambut. Okay, last sekali baling sini. Last baling sebelah kanan ni. Aku nak pergi tukar spot. Ya, last. Alamak, ini ni. Tu patut batu aku terumbang ambing. Okay, bismillah. Oh, mari. Oh, push jauh. Itu kalau strike dia tengah kan. Sedap mak main. Memang aku main drag tu. Sebab sini aku tak boleh nak main drag sangat sebab dia banyak samai. Kalau aku main drag, mampu aku. Habis. Last baling sini. Tu last baling sebelah kanan ni. Kita tukar spot. Mendebarkan. Kita tukar spot lain. Okey. Okey. Kita tukar spot lain, jom. Aku try cari spot yang lebih berpotensi. Jom. Hey, you don't push too hard lah. You don't push too hard lah. Apa sebab semua tempat pergi pancing? Semua ikan habis. No lah, I catch and release lah. JDT call saya. Yeah. How are you? Okay. Okay look sharp I see you, you do I see. Yeah. Mr. Boy, you sini pun tangkap lah. Ada dah. Saja je. Illegal, right? Suppose cannot lah. But DBKL 85 mah. I think after 5 they won't bother lah. Okay, man. Alright, man. Let go, catch and release. Aku jumpa jiran aku tadi. Jiran aku tadi jumpa jiran baru Tanjung Johor. Mana dia, aku pun tak nampak dia. Ini aku jumpa jiran lama aku. Kita repeat balik lah spot tadi. Aku pergi yang sana ada sekali ketuk, lepas tu dah senyap lah. So kita repeat dekat tempat yang tadi lah, yang aku strike 2 ekor ni. Kan dia ni ada lubuk kadang-kadang. Duduk tempat sama kan. Tapi mata kata je dia ni ada. Tu caster lain semua dah balik lah. So dia main kat sebelah ni. Sebelah ni. Tu pick up base tu. Tu pick up base ni.
Dia tu juga best. Dia kejar binatang yang apa atas air tau. Kadang-kadang dia kejar ikan kosong. Bawah tak ada kayu. Aku risau juga. Bateri aku pun tak banyak, tinggal 20%. So at least aku boleh dapat satu lagi apa strike. Harap hopefully lah. Sebelum balik rumah nak maghrib. Harap ada strike lah, ada manis-manis. Setengah sikit. Alamak. Kena duk. Ui, kena mat. Alamak. Apa ni? Kenapa ni duk? Dah pandai raya mat. Kepala otak dia. Apa ni? Pandai raya besar mat. Ui, bapak besar. Ui, bapak ni. Macam mana kau nak? Serius lah. Oh, pisang. Tak apa, lidah gua kuat ni. Aduh, ui, bandar raya besar gila. Bapak, dah si. Kau tengok, besar gila.
Besar bandaraya dia. Dia makan pak dia kotor siap aku punya bulu. Dia makan bulu Mat. Apa kau ni? Tak cukup ke lumut-lumut? Bapak dia bandaraya. Apa busuk saya bau dia. Kau nampak mulut dia besar tu. Aku tak tahu nampak dalam gambar, tapi besar gila tu. Berat je tu. Gigil juga lah. Mulut bol. Sumpah bol. Tapi sebab mulut dia kan dia macam sucking punya tu kan. So dia tak kemas lah. Bandaraya pun consider spesies invasive katanya. Dia bukannya penduduk asal. Apa tu? Apa yang meletup tu? Apa yang meletup di sana tu? Adakah itu bukan trofi yang kedua yang kita cari? Oh, Abang Long lalu lah. Abang Long lalu selalu ikan senyap. Abang Long lalu depannya. Lalu depan, lalu atasnya. Merek dia tak kacau kot, insyaAllah. Dia makan sikit je. Tapi dia tak menggelibas lah. Dia ikut dia. Patuh arahannya lah dia ni. Ke bandaraya ni. Abang Long lalu. Abang Long lalu. Bandaraya pun makan bulu kan. Apa kena dengan ikan zaman sekarang ni? Bulu pun dia makan. Tak ada otak dia. Kita try kas kat sebelah pula. Tapi kat jatuh makan modal kan. No lah. Don't worry, I can swim. Tempat ni antara tempat yang aku rasa best jugalah untuk mancing. Sebab ikan dia tak culas lagi. Ikan dia masih dalam habitat dia, masih dalam keadaan healthy lagi lah. Masih dalam keadaan healthy dan ikan masih nak buka mulut lah. Kebanyakan tempat semua dah tak sihat Mat. Dengan keadaan sepahnya, buang sampah, dan
Orang kata apa, ikan dah tapau di jaring dan sebagainya. Itu tak suka aku. Lagi kat Johor lah. Ya Allah, tamak manusia ni. Ada je tempat pang jaring. Hari pun macam nak gelap lah. Aku rasa dah tak boleh countdown kot. Bagi aku kuih sekejap kawasan ni dulu. Last. Mungkin ada, mungkin tak. Tak boleh nak cakap. Mungkin ada, mungkin tak. Tapi yang penting spot ni memang nice. Betul. Tu nampak. Oh, baby dia kejar ikan kecil. Dia macam aku tak boleh belah bandar raya. Makan aku yang bulu. Serius lah. Jarang saya berlaku. Untuk akulah. Aku tak tahu orang lain macam ni. Aku jarang gila dapat buat. Selalu bandar raya sangkut dekat badan. Apa pernah aku pun ada juga pengalaman tu lah. Makan bul ni. Oh, ini first time tu. Pengalaman baru bagi aku lah. Ultralight memang tak ada ubat lah. Kas boleh jauh. Makan sedap. Boleh tarik dia lah. Tapi itulah masalah nak land kan. Okay guys, aku rasa takat dia lah. Dah nak maghrib ni. Kawasan pun dah nak gelap. So insyaAllah stay tune. Aku mungkin ada trip nak pergi mancing kolam dengan apa nama trip peacock base lah, tapi boating lah. Sebab aku nak bawa doktor Arab, doktor pakar.
Dia ajak aku lagi. Dia nekan aku, dia nak mancing dia tu. Okey lah aku bawa dia nanti. Okay guys, stay tune. Pak Pro je. Okay, bye bye.